kenapa kat Gurun Sahara ni hujan turun sekali-sekala je? Sebab cuaca gurun panas dan kering sepanjang tahun. Sebab itulah hujan jarang turun. Suhu dekat sini kalau siang memang panas terik. Boleh mencecah antara 38 darjah Celsius hingga 44 darjah Celsius. Dan pada waktu malamnya pula, suhunya akan dingin dalam 10 darjah Celsius. Oh, faham? Macam mana pula unta dapat bertahan dalam cuaca panas dan terik tanpa sentiasa minum air? Sebab unta ada bonggol di atas badannya untuk menyimpan air dan lemak untuk tempoh yang lama. Wow! Kan bagus kalau aku pun ada bonggol macam unta tu. Bolehlah aku bertahan lama kalau tersadai kat gurun ni. Hey, kau ingat senang ke manusia biasa nak bertahan lama dekat Gurun Sahara ni? Hanya haiwan-haiwan liar yang tertentu sahaja seperti unta, rusa gazela, cicak dan ular sahaja dapat meneruskan kehidupan di Gurun Sahara ini. Apa yang dah berlaku ni? Aku dah tak boleh nampak apa-apa. Ribut pasir dah mula melanda. Kita mesti tinggalkan kawasan ini dengan segera, Ikuan. Ikuin kau kat mana? Ikuin kau kat mana? Ya. Ikuin. Janganlah tinggalkan aku. Aku tak nak tinggal seorang diri kat gurun pasir ni. Alamak! Ular! Kalau kau terserempak dengan ular dekat padang pasir, cuba jangan bergerak walaupun seinci. Lama-lama, ular tu akan pergi juga dari situ.